A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua lagi kita dalam podcast Antara Kita. Hari ni saya bersama dengan Farah. Nama penuh apa dia? Nurul Farahi Nurul Farahi binti Sidi. binti Sidik. Siapa agaknya Farahi ni? Sebenarnya kita bawa Farahi hari ni. Farah sebagai Farah, sampai sebagai Farah kan? Farah ni adalah merupakan pendaki gunung lah, profesional. Tapi yang bestnya, tak ramai di Malaysia pendaki gunung tu yang bernikah, berjubah. Kan? Jadi malam ni special lah. Dan kita ada tajuk yang agak special malam ni, iaitu adakah selepas kahwin hobi dan kerjaya terbantut? Sebab apa? Sebab ramai lah yang komplain dekat saya, dia orang tak nak kahwin. Dia kata kalau kahwin nanti kerjaya terbantut. Lepas tu banyak masalah. Kalau dapat pasangan toksik pula lagi teruk. Daripada kita happy-happy tu, lama-lama kita pun jadi toksik, muka kita jadi kusam. Takkanlah ustazah dia kata beban. Tapi adakah benar begitu? Nanti kita akan tanyakan guest kita. Tapi kenapa kita pilih dan kita bawa Farah ni malam ni? Farah malam ni kan? Sebabnya baru-baru ini viral lah seluruh Malaysia. Kita ucapkan takziah kepada keluarga almarhumah Izzati, yang mana mereka pergi mendaki. Saya rasa pendakian dia tak adalah tinggi mana kan? Tapi dia, orang kata takdirnya, dia pergi bersama keluarga, bukan kata dengan kawan-kawan. Tapi nak ceritanya, kemudiannya hilang sekejap. Dan kemudian ditemui telah meninggal dunia. Jadi kes tersebut telah viral lah seluruh Malaysia. Dan rupanya kes tersebut menyebabkan ramai orang nak belajar tentang ilmu pendakian, ilmu hutan, ilmu survival. Sebab ni mungkin kita lebih seronok ikut trend, ikut rekreasi, betul tak? Betul. Tapi rupanya kita tak ada ilmu. Lepas tu baru-baru ni juga kita ada kes yang viral seluruh Malaysia juga, iaitu Puan Jaslinda lah. Puan Jaslinda umur lebih kurang saya, tapi dia adalah pendaki profesional kan? Betul. Jadi dia pun hilang, tapi Allah temukan kembali. Selepas berapa hari Hidup 15 hari. 15 hari macam tu kan? 15 hari macam tu ditemui balik, tapi dia masih sihat tau. Betul. Masih sihat. Mungkin kaki bengkak-bengkak, tapi dia boleh bercakap dengan gembiranya. So semua orang pun hairan. Maknanya kalau ada ilmu ni, banyak benda lah. Dan ada banyak lah persoalan pasal pendakian. Jadi malam ni kita akan tengoklah tajuk ini dan kupas bersama dengan Puan Farahin Sidik. Seorang pendaki profesional jugalah. Kan? Okey, mula-mulanya dalam blog yang pertama ni kita nak perkenalan lah dulu dengan Farah ni. Macam mana Farah boleh terlibat dengan sukan pendakian? Okey. Sejauh mana sebenarnya minat? Boleh cerita sikit lah pengalaman? Starting starting. mana Farah start hiking minat tu daripada ajakan biasa-biasa je daripada kawan Farah dekat Kondor. Dia kata siapa nak pergi hiking, jom. Waktu tu kita tak tahu pun yang macam mana hiking, macam mana penat, macam mana kita nak, kalau kita bersusah payah nak pergi hiking, kita nak buat apa kan? Penat-penat nak pergi hiking kan? Jadi waktu tu dah saya decide, okeylah jomlah kita bawa beg berat waktu tu Zaza. Sebab kita tak tahu sebenarnya barang-barang naik gunung ni sebenarnya kita boleh beli dengan compact je barang-barang tu. Maknanya tak perlu lah berat-berat. Ya, betul. Tapi waktu tu tuala saya tu tuala rumah tak tahu. Maksudnya hot tebal tu. Hot tebal tu. Maksudnya kelakapan tu tak sesuai untuk hiking sebenarnya. Jadi waktu tu bila saya hiking, dia sebenarnya dia reflect dengan kehidupan saya lah. Di mana kita hiking, kita ada naik, ada naik dan turun kan. Ada kata mendatang, tak mendatang. Memang akan ada liku-liku dekat situ. Jadi sebab waktu tu pun saya tengah ada orang kata down sikit lah dengan kehidupan kita kan. Jadi bila saya start nak hiking tu, saya selalu cakap dekat saya punya sweeper kat belakang, nak balik lah, nak patah balik lah. Sebab penat ni macam saya juga. Salih tu yang kata sweeper, boleh tak patah balik? Boleh tak patah balik? Tapi tak boleh patah balik dah. Sebab kita dah, orang kata, kita dah bersama grup. Bila dah bersama grup, kita kena teruskan. Itulah perjuangan kita kan, dakwah aku kan. Kena sabar juga. Kalau kita patah balik pun tak ada guna sebab lah halfway dah. Dah sabar pecah dah orang kata. Jadi bila kat situ, okey, kita teruskan perjalanan kita. Dan tak sangka waktu perjalanan tu hujan turun Azhar. Hujan turun. Masa tu gunung apa? First Gunung Tebu.
Gunung Tebu. Gunung Tebu. Gunung Tebu ni antara G7 juga tu. Bukan. Di starting lah, starting. Ya, betul. Di antara gunung antara tertinggi di Terengganu lah. Tak silap saya juga dia. Tak silap saya nombor 8 dia ranking dia di Terengganu. Wah, tinggi juga lah. Jadi waktu tu dengan kita punya persoalan-persoalan kehidupan ni kan, bila datangnya turunkan hujan tu, saya rasa tenang Saza. Masya-Allah. Allah bagi kekuatan kat situ. Saya rasa tenang mungkin sebabkan ada bau-bau yang dahan, pokok, daun tu keluar udara kan, tiba ada kabus. Jadi waktu tu walaupun tak sampai puncak, tapi saya rasa jiwa saya dah melekat dekat situ Kutai. Gitu. Itulah permulaan sebagai seorang pendaki lah. Rupanya bila kita mendaki saya baru faham. Banyak geng-geng pendaki ni dia punya thrill tu dan keseronokan tu bukan kepada pendakian semata-mata. Tapi sinergi yang kita, healing tu yang kita rasa. Ya, setiap orang berbeza-beza kan bila pergi hiking. Mungkin ada orang pergi memang suka-suka nak nak jumpa kawan-kawan dekat atas. Tapi sebenarnya dalam setiap individu tu dia orang datang dengan bermasalah masing-masing. Ada perkara yang dia orang nak heal. Ada orang tapi memang waktu tu masa saya bertanya-tanya juga, kenapa datang hiking, penat kan? Aku baru putus cinta. Rupanya siapa sini yang single-mingle kan, single-mingle lepas tu asyik bertemu dengan orang yang tak sesuai, boleh cuba hiking ya. Sungguh saja. Tak, bukan otak dia. Memang banyak gitu. Kat Gunung Mabais saya tadi kenapa berputus cinta. Tak apalah saya nak hiking seorang-seorang gitu. Jadi selepas tu Sazam, bila kita dah merasai perjalanan proses tu kan, bila sampai je puncak, kita duduk waktu tu Gunung Tebu, dia ada satu batu yang besar dan selepas hujan kita naik atas batu besar tu untuk tengok pemandangan pulau waktu tu. Saya tak siap saya pulau Reda ke Kapas macam tu daripada jauh. Dan waktu tu lah saya duduk macam ni termenung suasana. Ini perasaan ni dia. Perasaan di mana saya rasa mungkin tak semua orang dapat. Tapi waktu tu saya rasa inilah yang saya macam temukan diri saya di sini. Maknanya menemui diri dalam proses hiking. Betul. Cuma saya nak tanya lah, kalau kita nak jadi macam Farhan ni, perlu ada sijil ke apa ke? Okey, sebenarnya kalau untuk pendaki tegar ataupun orang kata memang aku nak, minggu ni aku dah hiking, minggu depan aku nak hiking lagi. Hiking. Pendaki profesional lah macam tu. Jadi sepatutnya kita perlu ada kata knowledge ataupun ilmu lah tentang pendakian tu. Sekurang-kurangnya basic. Contoh Saza, kalau kita nak pergi buang air kecil, macam mana kita nak tandakan bahawa sini kita nak pergi tandas. Betul lah. Ada bafung pula kan. Lepas tu dah hutan. Macam mana nak buang air kecil? Saya selalu fikir. Selalu kan kalau saya nak ke mana, saya tanya, Sita ada tandas tak? Kalau gunung mana ada tandas? Ada. Melainkan kalau macam kat campsite mungkin ada setengah gunung dia ada dah buat sediakan. Tapi ni perjalanan tu. Perjalanan mana ada? Ada. Jadi caranya kita boleh letakkan beg kita di pertengahan jalan tu. Iaitu menandakan guide akan bagi tahu macam mana kita nak ditandas ke. Beg tu kita letak di persimpangan supaya orang tahu itu orang pergi tandas. Ataupun kita letaklah apa-apa tanda macam tu. Tapi kita kena bagi tahu kawan kita juga. Kita jangan pergi seorang-seorang. Itu dia. So kena ada ilmu lah nak mendaki. Bukan sekadar suka-suka ni mata-mata, tapi ilmu survival, ilmu dalam hutan sangat penting. Ni dia kata satu inspirasi yang terbaik. Betul. Saya pun rasa terinspirasi. Cuma boleh tak Farah ceritalah, sebenarnya Farah ni dah berkahwin ke tak? Lepas tu sekarang kalau dari segi pendaki ni, saya difahamkan Farah ni rajin buat trip mendaki lah. Boleh tak Farah share berapa dah gunung yang dah pergi? Sebut lah yang famous tu. Ya Allah, dah tak kita kira. Sebab waktu masa zaman sebelum kahwin lah, kita memang hardcore betul-betul. Setiap minggu hilang. Tapi hilang betul kahwin. Setiap minggu hilang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita bawa kawan-kawan kita. Kadang-kadang kawan kita tahu kita ni selalu panjat gunung. Bawa lah dia kan. Kita pun bawa daripada situ.
start bermulanya saya bawa trip. Orang request, Farah, boleh tak bawakan saya ke Gunung Gatok? Saya ada sekian peserta bawa. Tapi waktu tu kalau macam Gunung Datuk sana, kita tak perlukan guide sebab track dia track kita dah Lebih memang mudah tahu. lah kot. Kita dah memang tahu track dia. Bukan yang sulit lah, hutan tebal bukan. Jadi dekat situ bermulalah orang kata saya bawa trip tu. So situlah bermulanya ada grup nama kan apa? Saira the Traveller. So sebenarnya Puan Farah ini dia ada satu satu grup untuk membawa pendaki-pendaki wanita lah terutamanya kan. Betul. Siapa yang minat nak join trip ke apa ke, bawa Saira Traveller. Betul. So berapa gunung dah pergi lebih kurang? Maksudnya gunung apa yang pergi? Boleh cerita tak? Boleh. Kalau saya Kinabalu tu berapa kali lah? Setakat ni bawa 4-5 kali lah. Oh ya, baru 4-5 kali. Saya tengok saya Sadi dengan Bella pun aku dah pernah. Kalau Dapat 5 kali bawa orang tu. bawa orang juga. Masya Allah. Tapi ada juga kita follow trip awal tu, kita follow trip orang. Sebab kita nak tahu setakat sedang mana kemampuan diri kita. Betul. Tapi kalau untuk gunung di Semenanjung ni, semua gunung lah saya dah tahu tak. Nafas semua gunung. Tak loki diri sendiri sebenarnya. G7. G7 tu semua dah. Dah. Masya Allah. Saya dah bermula ketat ni G7. Sebab Bani, saya kalau nak buat perkara yang hardcore tu daripada awal. Sebab yelah kita tak pernah tahu masa bila kita sakit kan, masa kita sihat ni lah, okey, kita ada misi kita mungkin waktu tu kita adalah pendaki yang kata memang seumur pergi hardcore kan, kita dah habiskan dulu. Bukan nak kejar pencak, tapi sebenarnya untuk tahu potensi sejauh mana diri kita. Ya, makna potensi kita boleh lawan tak G7. So jangan main-main ya. Puan Farah ni dia sudah menawan semua G7. Dan setiap bawa trip yang kelas sekarang kan. Ya, betul. Kalau luar negara? Dekat luar negara, kalau Indonesia, di Eropah ada G7 juga. Saya dah lagi 4 dah. 4 dah pergi ke gunung di Indonesia tu. Gunung Rinjani, Gunung Kerinci, Gunung Latimojong, dan Gunung Semeru. Semua pergi. Dah. Tapi macam Rinjani banyak kali juga pergi kan? Rinjani pertama. Bawa trip sekali. Bawa trip sekali. Masya Allah. Semeru pun sekali. Semua tu sekali lah. Iyalah sambil bawa trip lah. Betul. Kepada sesiapa yang berminat nak tiru Puan Farah menjadi seorang pendaki profesional, bolehlah follow Saira The Traveller. Sebab selain daripada tu, kadang-kadang ada grup besar kan. Contoh saya pernah bawa daripada Johor. Diorang ada dia kurang berapa masa tu 30 orang. Diorang itu besar Diorang minta Saira bawa ke CBN waktu tu, Cemorong Nangsir dekat apa dia? Terengganu. Waktu tu tapi Saira lah yang uruskan semua. Kita kelengkapan kita, masaklah kita, bangunlah kita 2-3 pagi masak. Untuk benguk macam tu. Tapi Saza, saya rasa macam banyak pelajaran hidup saya tu atas gunung lah. Masya Allah. Kemahiran diri saya ke gunung. Itulah. Cuma saya nak tanya macam ni, baru ni timbul beberapa persoalan berkaitan dengan orang kata pendaki, terutamanya kita ni wanita. Okey, pertama dia kata ni kan, Ustazah, kalau kita nak mendaki ni, macam mana kita nak jaga ikhtilat? Sebab kadang-kadang dalam pendakian tu kan campur lelaki dan juga perempuan. Tapi yang tu kita jawab sekejap lagi. Dalam blok yang kedua, awak semua kena tunggu. Sebab blok kedua nanti, kita akan cerita pula bagaimana Puan Farah menguruskan keluarga. Puan Farah dah kahwin dan sudah ada anak. Dan suami juga support hobinya. Tapi sebelum tu, ada juga orang yang bertanya, sebenarnya Puan Farah ni, sebelum ni mula mendaki memang dah bernikah ataupun selepas mendaki baru hijrah dan menikah? Saya bernikah dulu baru saya start hiking. Bernikah dulu sebab waktu tu macam saya katakan masa awal tu ada down dia sikit kan. Jadi saya decide untuk pergi pondok sekejap dalam 40 hari. Dalam 40 hari. And then masa tu lah saya jumpa kawan-kawan saya, circle saya yang dia ajak saya pergi hiking tu. Maknanya geng-geng pondok ni pun adalah geng hiking.
Tapi dia Siapa masuk ke sangka? nikah berjubah lah. Siapa sangka? Ada. Wah, saya kan selalu gini, saya ada jumpa kawan, dia kata macam ni, Ustazah, tak sesuai. Dia kata kita perempuan ni nak kalau nak pergi hiking pakai menutup aurat ni tak sesuai. Memang kalau hiking ni kena pakai ketat-ketat. Lepas tu baju ketat-ketat. Saya kata macam mana aku nak hiking? Aku kan Ustazah, faham tak? Tapi bila saya jumpa Farah ni dia bernikah dan berjubah, dia ajak saya main benda ekstrim. Oh, pada Belanda tu. Kita pernah yang tu simple hiking simple. Okay. Tapi water rafting. Oh, rafting. Orang berguling-guling water rafting. Tapi Farah pakai macam ni lah. So macam mana Saya dah bersedia dah. Okey. Cuba cerita pengalaman tu lah. Pengalaman pakai ni lah. Okey. Sebenarnya kita boleh pun menutup aurat ni. Okey. Saya faham apa yang Ustazah bagi tahu sebab kebanyakannya kan saya pun sama Ustazah. Waktu tu saya rasa tak boleh pakai lah pakai gini malu kot orang. Orang macam ni macam tak orang Terengganu ke orang Kelantan? Capu biar gila kan. Apa kata kita malu Ustazah sebab orang lain semua orang kata masa tu pakai pakaian yang standard hiking. Maksud kita hebat gitu. Pakai standard hiking maknanya seluar tu mesti fit. Baju pun mesti fit juga sebab dia nak ringan kan. Lepas tu dia nak orang kata sesuai lah untuk hiking. Betul. Tapi Kena tiba-tiba break kan. saya mari bisa gitu kan. Perasaan takut tu ada juga sebab takut orang tak terima kan. Jadi sebenarnya betul macam saya kata tadi, kenapa orang rasa kena pakai pakaian yang fit? Sebab memang kalau kita tengok hari ni banyak pakaian outdoor tu memang yang lebih ringan, lebih fit ataupun senang untuk kita bergerak. Tapi saya dah mencuba. Maksud saya dah mencuba dan kita juga teliti untuk pakaian ataupun material macam mana kita nak bergerak. Jadi saya rasa itu tidak menjadi penghalang lah. Sebab saya mampu. Saya lain pun boleh juga. Dan soalan tu banyak sampai di DM saya. Macam mana Kak Farah hiking dengan berjubah? Jadi saya selalu bagi tahu diorang kita berjubah bukan kat atas luar dalam. Kita pakai. Kita pakai. Kau kira sejuk. Kau kira sejuk. Kita pakai Ustazah. Orang ingat kita kan jumpa pakai luar. Kalau kain nak panjang macam mana, Dik? Pakai guling-guling pula tu. Kain nak turun dengan tali tu. Betul. Jadi terselak aurat pula. Jadi jubah ni bila dia seluar kat dalam dia senang je membuatkan pergerakan kita lebih lancar. Cuma cara kita tu berbeza sikit. Maksudnya kalau kita nampak ranting kat depan ke kan, aku kat pokok kat depan, kita dah ready dah ni. Mata kita bukan dekat bawah ni je. Seluas pun mata. Kena perhati lah. Sesuaikan dengan pakaian kita. Ya, sungguh. Kita kalau boleh kita nak berjubah tak ada masalah. Tapi tolong jangan menyusahkan orang. Tu je. Jadi kita kena tahu kemampuan diri kita tu tahap mana. Kalau kita rasa kita boleh, jangan menyusahkan orang. Kita cari tahu macam mana nak buat. Itu dah saya sampai sekarang saya rasa insyaAllah tak ada masalah pun dengan pergerakan menutup aurat tu. Siapa yang nak tengok aktiviti Puan Farah boleh pergi dekat Sairah Traveller. Ya, betul. Boleh tengok lah aktiviti Puan. Ada kat dia base pada personal NRF Farah Hindu lah personal saya. Boleh tengok scroll daripada bawah-bawah. Betul-betul. Boleh tengok lah macam mana pakaian ketika hiking. Dan hiking bukan jenis day trip ni. Ni memang paling lama berapa hari? Paling lama 5 hari ada. 5 hari kat atas gunung? 5 hari atas gunung. Itu gunung apa tu? Saya buat Camah Ulu Sepat. Oh, Masya Allah. Itu pendakian di mana kalau G7, kalau boleh kita selesaikan yang tu last sekali. Sebab Ulu Sepat dengan Camah ni dia boleh buat sekali. Dia boleh buat sekali. Jadi kita decide untuk habiskan G7 akhir sekali lah. Jadi gunung G7 pertama saya terus ke Gunung Tahai. Gunung Tahai tu gunung yang pertama tertinggi. Yang sekarang bincang pasal G7 kan. Siapa nama yang Puan Umai sekarang dah balik yang dia hilang hari kan. Dekat Gunung Tahan. Gunung tu lah G7 Tahan tu. Masya Allah. Jadi kalau dekat kelengkapan kita berbeza-beza Ustazah. Kalau untuk day trip, kelengkapan kita berbeza, untuk bermalam berbeza. Kalau untuk perjalanan jauh ni, kalau boleh memang barang-barang kita barang-barang yang kompleks lah. Barang yang sangat lightweight, makanan kita makanan yang boleh tahan lama. Macam tu. Maknanya kalau pendaki ni memang kena ada ilmu lah, senang tu. Sungguh. Nanti Farah share nanti, kita letak dekat tepi nanti, kan dekat YT nanti.
apakah barang-barang yang perlu untuk day trip basic. Okey. Lepas tu apakah yang mungkin untuk panjang sikit lah supaya wanita ada ilmu lah. Betul, Kan. boleh. Ini kan mendaki macam nak pergi shopping. Sungguh-sungguh kalau tak ada ilmu tu memang kita bawa satu rumah tu lah. Lagi buat wanita kan suka make up juga. Lelaki. Dia lelaki pun kena make up ke? Tak payah pun. Lelaki saya tak sarankan lah kalau macam pendaki naik gunung berwangi-wangian. Itu akan mendatangkan tarikan lah bina-bina nyata. Nampak? Yelah, kalau kita wangi, kita kena ingat dalam hutan ni dia bukan saja ada kita. Dia ada makhluk lain. Bukan makhluk alif maksud saya. Ada binatang-binatang. Benda yang boleh datang kepada kita kerana tarikan bau. Betul. Jadi benda tu kena beringat, betul tak? Jadi sebab tu kita kena dengar lah nasihat daripada pendaki yang profesional. Dalam cita-cita Farah lah, gunung apa yang memang nak pergi paling tinggi lah daripada pendaki nak pergi? Kalau boleh lah. Cita-cita tu insyaAllah Everest lah. Everest tu kira Everest lah. InsyaAllah Everest lah. Tapi sebelum sampai Everest tu kita ni pergi base camp ni dulu. Base camp dekat bawah lagi lah. Biar kita rasa suasana tu kita tahan tak yang sejuk dia. Sebab Everest ni sejuk Ya. kan. Kita tengok tak kat oksigen baru pun kat atas sejuk kan. Sejuk. Saya waktu pengalaman saya sampai tengah ni oksigen tu tak cukup. AYS saya kena Apa tu? altitude mountain sickness. Ya. Jadi waktu tu macam nenek kebayang lah kat atas jalan sila. Masa pertama kali naik tu. Asal kita tengah kedai di nak naik adapt diri kita kan. Sebab tu saya kata tadi kita nak tengok sejauh mana kondisi diri kita. Gitu. Wah, rupanya banyak kisah-kisah berkaitan dengan pendakian. Tapi tak apa, itu untuk blog pertama. Siapa yang ada soalan ke apa tentang pendakian, minat nak mendaki sebagai wanita. Lepas tu mungkin saya ni jenis penutup aurat. Jadi macam mana saya nak handle pakaian saya kan. Maklumlah nak tidur sampai 5 hari dan sebagainya. Kadang-kadang nak bawa satu beg ke? Bawa satu beg macam mana tu lah. Satu luggage. Orang tak bawa luggage tau dalam hutan tu. Backpack. Bawa backpack. Lepas tu nak kena backpack sendiri tau. Betul lah. Betul. Masing-masing kena bawa lah. Masing-masing kena bawa. Betul. Paling-paling pun kalau macam 3 hari 2 malam 30 kilo, 40 kilo. 30 kilo ni atas badan kita ni. 30 Masya Allah. Sebab Ustazah, bila kita join trip, kita bukan bawa barang kita je tau. Kita kena bawa barang kumpulan. Macam mana kita nak makan kalau kita tak bawa makan lain? Jadi masa tu So 30 kilo ni biasa? Biasa. Jadi kalau tak sampai 33, kiranya awak cucu tulang aku. Tak ada kandung. Tak gini, ada yang tanya, ada kisah-kisah seram tak? Okey, kisah seram kita simpan blok ketiga, awak kena tunggu. Dia orang mesti nak tahu kisah seram ni. Yelah maklum lah panas ni. Panas kita. Okey, saya termasuk pada blok kedua. Ramai juga yang bertanya, Ustazah, kalau kita mendaki, kita campur lelaki perempuan. So, kalau kita orang yang mungkin jaga ikhtilat, macam kita kan budak pondok kan, macam saya budak mahak. Jadi, yang kita mesti nak jaga ikhtilat. Lepas tu, kadang-kadang satu grup tu kan lelaki perempuan. Jadi, macam mana tu Farah tengok benda ni? Farah tengok kalau saya, tujuan kita kan berbeza-beza. Jadi kalau saya melihat itu bukan satu pahala lah. Sebab kita dalam masyarakat kita sekarang, kita terlibat dengan banyak komuniti kan. Even kita pergi naik train pun kita berjumpa dengan orang, kita bermuamalat pun kita berjumpa dengan orang. Jadi sebenarnya adalah kepercayaan tu. Kepercayaan tu syariat bukan hanya sekadar pakaian kan, tapi juga cara kita bergaul, cara kita bercakap, macam mana kita handle hidup kita dengan sebaik mungkin. Maksudnya kita dah tahu ada lelaki, dia kena mungkin nepek situ. Dia tekan. Dia kena pergi apa-apa saja dengan apa-apa mati dengan dia. Jangan. Jadi kita duduk dengan, kita pun ada suami juga. Jadi kita duduk dengan sejantina kita, berbual dengan sejantina kita. Hanya berurusan apabila memang perlu. Perlu. Sebab kadang-kadang sweeper lelaki. Betul. Lelaki. Sebab memang itu kadang tak semua sweeper ada perempuan dan tak semua guide itu perempuan. Sebab semua guna-guna tu dia berbeza-beza kan. Betul. Ada perempuan, kita akan ambil perempuan. Kalau tak ada, memang itulah. Sebab kita kekurangan wanita yang kata coach ke trainer ke. Lagipun kalau dalam gunung ni kadang dia melibatkan tenaga. Tenaga. Jadi kalau guide tu contohnya tak ada langsung lelaki, if anything happen pasti kita nak buat. Betul tak? Betul.
Cuma saya nak tahu jugalah Farah kan, sebab kita selalu imagine macam ni. Dekat gunung ni kan mesti ada yang kena pegang tangan, yang tolak naik bukit. Sebenarnya benda tu memang ada macam tu. Kau macam mana? Kalau berdasarkan pengalaman saya tu, tak ada pun. Tapi mungkin ada sesetengah trik tu, mungkinlah guide tu tak tahu ke macam mana ke kan. Dia tak nak biasa membantu. guide lah. Dia macam nak membantu je. Tapi kalau betul-betul, kalau orang perempuan tu perlukan bantuan, jangan kita pegang tangan. Pergilah pergi beg kau tangan. Macam dia pakai lapisan luar ke, pergi ke kayu. Kadang-kadang kita ambil kayu Saza. Satu pendaki ni ada kayu atau stick je. Ya, betul gitu. Maksudnya bukanlah kita ni saja-saja nak pegang tangan dia reduk. Gitu. Tak ada lah tiba-tiba nak tolak dia. Sebab itu semua melibatkan safety juga kan. Benda tu safety ya. Nampak ya. Maknanya kalau ikhtilat juga, dia bukan ditengok dari sudut ikhtilat semata-mata. Tapi ia juga ada kaitan dengan safety. Ya, keselamatan. So bukan saja-saja boleh pegang orang, nak peluk orang, nak tolak punggung orang ke, tak boleh. Betul tak? Sebab safety. Ini kita bincang ni pendaki yang profesional lah. Okay, satu lagi, ramai juga tanya. Kalau kita pergi mendaki, tak bawa suami, macam mana? Tak bawa suami macam mana dia? Suami duduk rumah. Suami di rumah, isteri yang pergi mendaki. Macam mana tu? Okey, kalau macam dari segi saya, perspektif kami, kalau suami izinkan isteri tu pergi, cukup kita pegang kepercayaan yang diberikan. Jangan kita buat sewena-wenanya dekat luar. Bukan semata-mata green light itu membuatkan kita boleh buat sesuka hati kita. Itu adalah amanah dan kepercayaan dia pada kita. Betul. Bukan kata tiba-tiba datang first love dulu-dulu sekali. Memang cari maut lah. Betul tak? Sungguh-sungguh. Jangan buat gitu deh. Kalau guru Farah biasa susun macam mana? Sebab kan orang Farah organize kepada banyak trip-trip yang hiking. So biasanya macam mana nak susun supaya tak berlaku ikhtilat dalam group? Biasanya kalau contoh grup kita ada 30 orang, kita akan bahagikan sama rata. Supaya if anything happen dalam tu, ada juga lelaki dan kata boleh backup juga dari segi safety dia. Sebab ada orang kadang-kadang hiking tak semua laju. Betul. Dia saya memang slow tu. Sampai saya pernah naik Gunung Sinai tau. Gunung Sinai lebih kan, 2,000 kaki lebih kan. Dia macam separuh Gunung Kinabalu. Sampai separuh saya minta unta angkat saya. Tapi masalahnya yang last tu nak naik puncak tu dalam 800 anak tabur. Tetap kena panjat, unta tak nak naik. Sungguh? Sakit kaki tu Zazam. Okay. Tahan jugalah. Jadi yang balik tadi tu, kita ni lah, orang kata dalam grup tu, kita bahagikan ada lelaki yang boleh jaga juga perempuan supaya dia rasa selamat. Dia lebih selamat. Ada tak pengalaman Farah macam handle tree tapi berlaku benda yang macam ikhtilat yang tidak diingini lah? Kau memang Farah daripada awal lagi pesan. Sebab daripada awal lagi Sairah memang kita mengekalkan supaya solat terjaga. Maksudnya bila time solat kita suka berhenti, ambil wuduk je solat. Macam tu. Walaupun penat, solat dulu. Gitu. Jadi kalau tentang ikhtilat tu sebenarnya kadang-kadang kita dah pesan. Tapi kalau di luar kawanan kita tu, kita tak tahu, kita tak nampak juga. Tu cerita lain lah sebab Bekik ni dia Bekik ni kan dia slow-slow juga. Okey, maknanya ginilah, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pergi mendaki, pilihlah geruk yang orang kata boleh menjaga diri kita lah. Dan bila suami dah izin contohnya, janganlah kita orang kata mencurangi lah keizinan dia ataupun orang kata mengkhianati keizinan yang suami bagi. Dan biasanya kita sebelum kita join mana trip, mungkin kita boleh tengok dulu siapa organizer dia, siapa kumpulan dia, dan daripada situ kita tengok sesuai tak dengan kita. Kalau sesuai, kita discuss dengan suami kita, izin ke tak izin. Macam tu. Biasanya kalau saya pun awal-awal dulu, saya tengok dengan siapa saya pergi, organizer siapa saya pergi. Jadi kalau saya rasa yakin, yang saya akan lipit dengan dia je lah. Sebab saya tahu, saya yakin saya selamat. Yelah, sebab kita ni macam kita Farah ngaji pondok, saya pun ngaji agama. Jadi kita nak buat apa-apa kita fikir panjang. Betul tak? Betul. Setakat ni Alhamdulillah tak ada gangguan seksual apa-apa lah pada saya. Dan saya rasa benda paling utama adalah kita berdoa. Kita minta Allah jaga kita sepanjang perjalanan. Dan saya rasa ramai pendaki mula respect juga.
mereka hormati wanita-wanita ni. Alhamdulillah. Maknanya sekarang kita dapat perspektif yang lebih terbuka lah. Iaitu pendaki wanita muslimah tapi dalam masa yang sama masih terjaga lah kan. Okey, cuma saya nak pergi kepada kisah yang lain sikit lah. Tadi kita bincang pasal pendakian. Sebenarnya macam mana orang kata kalau lepas kita berkahwin, hobi-hobi ekstrim macam ni, biasanya lepas kahwin dia banyak orang kata terputus lah, terbantut. Ada suami tak izin. Macam Farah, macam mana mula-mula ta'aruf? Macam mana cerita kat dia bahawasanya lepas kahwin aku Farah nak mendaki. Maknanya anak tu nanti dia biar apa lah. Ataupun mungkin nak kena mak bapak tolong jaga ke, dia nak ikut ke. Macam mana Farah ta'aruf dulu? Ta'aruf cara benar cara berkenalan lah ya. Masa awal dulu kita berkenalan sederhana je melalui social media Instagram. Tapi bukan Instagram hak lali, Instagram lama dulu dah. Oh ya, IG dulu. Jadi masa tu, masa saya kenal dengan dia pun, dia adalah orang yang bergerak aktif dalam NGO. Dan biasa dengan lapangan lah, dengan masyarakat. Jadi bila kita tengok, sebenarnya kita tak asing lah. Sebab Farah kan dalam dunia outdoor, dia pun juga sebenarnya dalam dunia outdoor. Dia pun suka outdoor. Jadi dekat situ kita dah orang kata tak asing. Dan perbincangan tu orang kata boleh klik. Dia boleh klik. Dia tak adalah banyak songeh. Kenapa? Sebab saya nampak daripada awal tu dia cuba juga untuk membantu dan support. Maknanya dia daripada awal dah tahu Farah ni aktif kat outdoor. So daripada ta'aruf tu dia dah tahu dah. Cuma tadi saya tertarik sebab Farah kata dia kenal bermula dekat medsos. So ramai yang tak percaya tau. Kalau dekat medsos ni boleh ke jadi sampai kahwin kan? So sebenarnya Farah boleh tak cerita lebih kurang ringkas lah daripada medsos. Macam mana boleh jadi sampai kahwin tu? Lepas tu suami pula macam boleh terima kita ni jenis lelaki ekstrim ni. Tapi semestinya tak mudah lah perjalanan tu. Ta'aruf tu panjang juga masa tu. Tapi apa yang saya belajar adalah kejujuran, kepercayaan dan kebergantungan kita pada Allah waktu tu. Jadi masa tu apa tadi saya macam mana daripada medsos lepas tu boleh pergi ke kahwin. Kahwin tak percaya. Okey, ya Ustazah. Masa tu kan perempuan kat tu batu. Perempuan pun duk usah juga. Dua kita ni. Apa nak tahu batas dua dia ni memang rupa tu ada rupa lah. Jadi bukan Farah seorang lah, orang lain minta juga. Tapi boleh berkenalan kat medsos. Ya. Siapa yang tegur siapa dulu? Farah dia pola malu lah dia. Tak apa. Dia start follow Instagram Farah dulu. Tapi waktu tu Farah tak tahu. Farah tak stop. Farah bukan orang yang nak stop siapa ni follow saya. Tak, biar je. Tapi dalam bulan puasa tu saya ingat lagi dia selalu macam like gambar kan. Okay, saya aku lah dia ni kan. Aku tengok lah. Rupanya saya tertarik bukan rupa dia ke apa. Tapi sebab dia banyak share dia punya pemandangan dekat atas awan. Sebab kita memang peminat nature kan. Tiba-tiba tengok dekat post dia masa tu Farah tak tahu nature. Bukan hiking lagi waktu tu. Tak hiking lagi. Masa kenal dia bermula tu. Okey. Jadi waktu tu sebenarnya kita rupanya hati kita tertarik dengan nature. Macam saya cakap, tertarik dengan nature. Jadi perkenalan tu start daripada di Instagram Messenger waktu tu. Start dari situ apa sederhana je. Sederhana je. Kemudian lama lah Ustazah proses tu, tapi alhamdulillah dah kita dah berkahwin. Dah selamat. Alhamdulillah dah berkahwin. Sekarang berapa anak Farah? Dua, alhamdulillah hero dua-dua. Dua hero. InsyaAllah sekejap lagi akan mewarisi lah keaktifan mak dan ayah saya dia. menunggu yang sulung tu umur 3 tahun. Masya Allah. InsyaAllah saya bawa lah nanti. Jadi maknanya rahsia dia bermula dekat medsos. Tapi macam mana medsos dia bermula dengan like dulu. Dan lepas tu tengok posting. Sebab tu saya selalu pesan. Siapa nak ta'aruf dekat media sosial, tolonglah bersihkan nombor 1 profil kita. Letak profil elok. Macam masa tu profil Farah memang dah bernikah Belum. Tak bernikah lagi masa tu. Yelah masa tu tak. Orang kata tak kepada berhijrah nikah lagi. Betul tak? Betul. Okey. Tapi betul-betul dah lah. Betul dong. Dia betul-betul. Sebenarnya saya nak selit sikit. Mungkin orang beranggapan hobi, minat atau kerjaya ni kan, bagi sesetengah orang dapat benda tu kecil je. Tapi sebenarnya itulah gambaran seseorang tu.
Betul. Hobi kita tu adalah kita. Macam mana kita dibina, kita bangun tu, kita macam mana wajah kita sebenar, realiti kita adalah hobi kita. Betul? So kalau dibuang hobi tu daripada Farah mungkin tak akan jadi ceria macam ni. Mungkin tak berkembang macam ni, betul tak? So sebab tu kepada bakal jodoh di luar sana, tolonglah perhati minat bakal jodoh kita juga. Kalau lepas orang kata berkahwin, kita niat untuk putuskan terus dia dengan hobi dia ke, tak tahu. Hobi yang bagus lah. Kalau hobi tak bagus tu cerita lain. Hot tu perangai tak molek tu memanglah. Kan? Macam saya memang, hobi saya suka bercakap, berdakwah. Jadi saya beritahu ustaz saya siap. Kalau nak kahwin dengan saya memang, kalau tak kerja pun saya tetap kena keluar rumah. Kan? Saya tetap kena keluar rumah walaupun tak kerja. Betul sungguh lah, walaupun saya tak kerja, dah bersara sekarang, tetap kena keluar rumah. Tapi ustaz dah janji awal-awal, masa tak ada dulu, nasib nak ada lah. Jadi maknanya penting awak jaga profil awak, jaga posting awak, dan talking stage tu sangat important lah, Ustaz dah. Okay, cuma saya nak tanya Farah lah. Jadi apabila lepas orang kata berkahwin, hobi hiking ni, dia macam ada terbantul ke, lama pula nak start balik ke, pasal kan ada mengandung, ada semua. Macam mana tu proses dia tu? Proses tau. Okay, bila kita dah berkahwin, okay, sebenarnya proses dia kita mungkin perlahan sedikit. Tapi itu tidaklah bermakna impian ataupun hobi kita berakhir. Maksudnya mungkin kita punya hobi tu bersama dengan impian berkeluarga. Maksudnya benda tu berjalan seiring dengan keluarga baru kita. Bukanlah bermakna dia kata berakhir macam tu je, tak. Maknanya perkahwinan ni tak adalah membantukan kejayaan wanita Islam. So selalunya perkahwinan ni orang Islam dia sangat, orang kata, dekat dengan perkahwinan. Dan perkahwinan ni adalah asas membangunkan masyarakat, kan. Cara menguruskan hubungan dengan manusia, terutama lelaki perempuan pun melalui perkahwinan. So selalu orang yang tidak meletakkan institusi perkahwinan sebagai penting, dia rasa macam kalau awak kahwin, habislah masa depan awak. Dia rasa macam tu. Biasanya lepas sebelum kahwin orang takut ni. Padahal saya nak bagi tahu macam ni, it's about adjustment. Sebab kita pun ada cita-cita terhadap keluarga kita, kita pun ada cita-cita peribadi. Jadi kadang-kadang kita adjust KPI tu. Mungkin biasanya 3 tahun, tapi sekarang mungkin ada setengah benda 5 tahun baru kita capai. Betul tak? Betul. Sebab komitmen berbeza. Dia macam ni je. Kalau kata kita tak kahwin pun, katalah masa kita student, kita mungkin ada masa lebih banyak untuk kita pergi mendaki, rekreasi dan sebagainya. Tapi lepas kita bekerja, ada ke betul awak nak lepas je awak sentiasa pergi mendaki gunung? Betul tak? Awak pun ada duit yang cukup untuk pergi mendaki gunung sentiasa. Kecuali awak anak lolot. So, adakah di situ menunjukkan majikan tu menghalang hobi awak? Awak tak rasa pesimis pula pada majikan? Tapi bila suami dan isteri tu pesimis. Nampak dah? Jadi maknanya Farah secara ni Farah bersetuju tak bahawasanya kalau kahwin ni dia mengembangkan lagi hobi dan bakat kita? Betul. Sebenarnya kalau lepas kita kahwin, sebenarnya kita kenal versi baru kita. Mungkin kita dah tak berada, contoh kita sedang berada di tahap sini. Tapi lepas kahwin, mungkin tanggungjawab dan amanah kita tu berada di sini. Tapi Allah sebenarnya membentuk kita untuk menjadi versi kita yang lebih baik. Jadi penting juga suami untuk memahamilah pasal hobi atau minat masing-masing. Daripada situ komunikasi adalah benda yang perlu kita selalu berbincang. Dan insyaAllah waktu tu saya rasa okey, smooth je kalau kita berbincang dengan baik. Ya, betul. Ada yang tanya, okey, siapa guest kita ni? Hari ni kita bersama dengan Puan Farahin. Saya biasa panggil Farah, seorang pendaki yang profesional, dah menguasai semua dah 7 G7, betul tak? Betul. Lepas tu kalau di Indonesia sudah menguasai daripada 7 G7 tu 4. So lagi 3 dan beliau juga organize trip pendaki yang nak pergi ke gunung. Dan kalau Gunung Kinabalu tu, so orang kenal Malaysia Gunung Kinabalu lah kan. Itu dah 4-5 kali lah kan. Maknanya Rinjani pun dah naik. Saya ni hanya mampu dengan ama je lah.
lah. Dan yang paling penting, Puan Farah ni seorang pendaki tapi sebab saya sebagai ustazah kan. Okay. So masih lagi menjaga pemakaian yang muslimah. Bernikah, berjubah, tapi adalah seorang pendaki profesional. So saya rasa ini sangat menginspirasikan. Ada juga sudah berkahwin, sudah ada anak, ada telah membuktikan dia, dan ini telah membuktikan pada kita bahawasanya berkahwin ni sebenarnya tidaklah menghalang hobi dan minat kita. Betul tak Betul. Lagipun minat kita pun dia dah boleh buat duit. Betul tak? Sampai menyelam minum air. Nampak dah. Betul Saza. Masa tu ramai yang kata, kau asyik berjalan je, baru duit-duit kau kan. Kayunya tahu asyik dia jalan. Oi, bestnya Masya Allah. Memang hobi ni makan duit pun nak. Betul Saza. Dengan kelatapan semua kita kena perlu beli kan. Jadi sebenarnya waktu tu orang kata itulah potensi yang kita nampak bila sepanjang perjalanan tu. Mungkin cerita saya melalui medium ni adalah gunung. Tapi mungkin cerita Ni melalui lain pula. Media saya melalui cakap. Sebab saya nak, wah betul. itu yang explore macam-macam ni. Betul. Okey, baiklah. Sekarang kita nak masuk kepada blok ketiga. Tadi ada request sepanjang pengalaman hiking. Especially wanita lah yang bernikah ni kan. Ada ke pengalaman seram atau mistik? Orang suka sangat. Cepat. Saya suka cerita mistik tapi saya tak nak lah kena. Tapi mungkin ada pengalaman Ada. kawan kita boleh share lah. Pengalaman dalam trip saya sendiri lah. Waktu tu kita pergi ke Gunung Raja, di mana Gunung Raja dekat Pahang ke? Saya dah tanya yang lama kan tu. Tapi waktu tu salah seorang kita punya peserta, bila kita dah sampai puncak Gunung Raja tu, dia punya kata puncak tipu dia, orang panggil puncak tipu dia, ke bawah sikit je. Tak jauh pun dengan puncak sebenar. Oh, dia ada puncak tipu, puncak sebenar. Tipu tu mungkin kata dah nak sampai lah kita puncak tu. Kita nampak daripada jauh puncak, tapi bukan puncak betul, puncak tipu. Oh, dia setiap pendakian ada ikan tu lah. Tak, dia juga tak semua. Tak semua. Jadi ni yang sweeper selalu tipu saya lah ni. jadi waktu tu kita dah rehat dekat sini kat puncak ni. Puncak tipu dekat bawah ni sikit je. Dan waktu tu dia kata dekat saya, dia cakap dengan saya nak pergi berehat kat bawah. Which is kita nampak, kalau pandang daripada atas saya nampak, situ, kat situ. Memang kita nampak. Memang kita nampak. Jadi dia pun turun lah. Masa kita sedang menunggu peserta-peserta lain untuk ambil gambar semua kan. Jadi lepas pada tu kita tengok kita masing-masing dah turun. Kenapa saya dah tak ingat nama dia. Azim kot. Mana dia? Tak ada lagi ni. Lama juga kita orang menunggu kat bawah ni. Lama. Kita free kot kan. Tak perlu tunggu pun memang dah nampak dah. Gitu. Sebenarnya kalau dia tempat ikut kita, kita boleh terus Tapi dia jalan tak jumpa. tak ada. Kita keliling tak ada. Tunggulah masa tu nak dekat maghrib. Dan alhamdulillah saya punya kru juga ada orang azan lah. Azan semua naik atas balik, turun bawah, naik atas balik. Turun bawah. dah start azan. Dah start azan waktu tu. Lepas tu kita risau juga sebarang nak malam. Dah nak maghrib kan. Jadi waktu tu alhamdulillah jumpa dan dia keluar. Tak tahu macam mana dia keluar. Secara spontan dia keluar. Dia tengah dalam keadaan penat. Badan ni yang penat macam bukan dia. Maksud dia tak ada macam kata Seperti yang awal tadi. ya, orang macam ceria, semua macam penat lah tubuh dia. Lepas tu waktu tu kita peserta-peserta lain memang pegang dan kita baca surah al-Kursi semua. Dan perjalanan tu kita redirect masa sikit lah. Sepatutnya mungkin kita dah apa dari awal, tapi sebab malam, sampai malam dah. Jadi waktu tu kita rasa mistik sikit lah. Sebab dia hilang sekejap. Tapi dekat kawasan tu je. Dekat kawasan tu Kita je. cari tak jumpa. Ya, tak jumpa. Ikan memang mudah je nak jumpa. Tapi memang tak jumpa. Maknanya mungkin itulah orang tua kata disembunyikan daripada mata kita. Betul Ustazah. Jadi lepas azan baru muncul, tapi bukan dalam keadaan yang happy dok lah. tak ada. Maknanya dia dah sangat penat mungkin apa yang dia lalui. Dia tak cerita. Dia tak cerita. Dia diam di sepanjang perjalanan. Okey. Itu satu peristiwa mistik. Jadi kalau kepada pendaki ni cerita-cerita macam ni adalah cerita yang orang kata kita kena lalu dan bersedia. Ya, kan? betul Ustazah. Maknanya kalau memang air gunung ni kena baca doa juga. Kau macam mana? Cuba cerita. Kena baca doa. Pelindung diri memang kena wajib lah untuk kita orang Muslim kan. Jadi kalau macam saya sendiri, lepas baca doa, setiap perjalanan pendakian kita selalu berzikir.
Saya juga ada perasaan takut. Saya pernah macam kat Gunung Nuang. Waktu tu saya tak ada bawa orang pun, just sekadar fine-fine. Okay. Saya nak keluar sebelum maghrib. Saya punya jatuh ni laju gila dah masing-masing. Perjalanan tu bukan mudah. Gunung Nuang memang antara yang hardcore jugalah. Jadi dia simple nak pergi Kinabalu ke apa, dia orang akan training kat situ juga. Kita akan training Gunung Ya, dulu Gunung dah. Nuang sebab Gunung Nuang antara yang hardcore juga dekat sana. Jadi waktu saya turun tu, kita punya jatuh duduk kan. Kita pun macam-macam nak mikir ni. Ada orang perhati ke, ada benda memperhati. Dia nampak macam-macam lah. Bukan nampak, dia macam pemikiran kita dah bermain-main tau. Lepas tu waktu tu lah, kita Allah, kita berzikir, doa banyak-banyak. Lepas tu Alhamdulillah lah, kata selamat. Yang penting berani lah. Yang penting berani. Dan banyak bergantung pada Allah SWT. Betul, yang tu paling utama lah. Kita kalau kita tak ada Allah dalam hidup kita, ya Allah. Lagi, apa lagi pengalaman menarik? Yang mungkin boleh kongsikan lah. Banyak daripada pengalaman orang lain pun. Dia cerita kes-kes mistik ni. Sampai, saya ada kat Gunung Tahan. Saya ingat lagi, saya punya kata grup saya tu, dia tidur malam, dia pakai hemok. Hemok ni yang kita ikat di pokok. Buai lah. Saya pun biasa duduk hemok juga sebab mana tu kata praktikal lah untuk kita pergi perjalanan jauh tu, kita pakai hemok tu praktikal. Sebab kalau kita pakai hemok ni, yang nak sipek ke apa kan. Bila kita ni, kalau trik-trik kompan biasanya hemok Hemok telah tempat tidur dia. Kita buat side sheet atau pokok gitu. Kadang-kadang hemok tu boleh jadi satu, boleh jadi bertingkat-tingkat. Jadi kawan-kawan kita ada tu. Ya. Jadi saya pernah tengok. Jadi waktu tu geng budak lelaki lah. Dia kena kosek, Kena usik. kena usik cakar bawah dia. Cakap. Cakar bawah. Masya Allah, berat lelaki ke? Lelaki. Betul Saza. Kalau dari segi macam percakapan tu memang kita kena jaga. Sebab bila kita dah turun bawah, baru kita dengar cerita, sebenarnya dia mungkin bercakap besar masa perjalanan. Kata aku boleh lah, aku lah benda simple je lah gitu. Yelah, dia lelaki kan. Satu dia mesti mampu tenaga kan. Tapi dia kecek kuasa dah. Tu dah cakap ikut merapu. Cakap besar lah. Cakap besar. Betul. Banyak benda yang saya rasa banyak pengalaman pun orang cakap besar dia kena dulu. Bukan dia cakap besar, dia kena dulu. Dia kena dulu. Walaupun suami pun pernah kena. Suami sendiri pernah Tapi kena? saya tak ada trik tu lah, dia bawa trik. Suami pun bawa trik juga. Sebab dia NGO, dia ada bawa geng-geng yang suka outdoor ni lah. Dia dengan Amin, kawan baik dia, masa tu ke mana tak silap saya, baca marung ke, dah ingat ni, Gunung Stong. Gunung Stong berkata air terjun tertinggi di Asia Tenggara kan. Pas waktu tu bila dia turun tu, masa mana dah maghrib lah, dia memanggil nama dia lah. Masing-masing duduk diam je masing-masing. Suara tu perempuan ke lelaki? Suara perempuan sini. Suara perempuan tu dalam hutan. Dalam hutan macam-macam Sasa. Padahal memang kita nampak bayang-bayang kuping besar. Even dekat Gunung Tahan tu kita nampak kawan saya nampak lembaga besar dekat atas pokok. Tapi dia diam je lah. Lepas kita balik baru kita cerita. Bukan cerita masa tu. Masing-masing buat cerita. Dalam gunung tak berani lah sebab kita nak tempuh banyak lagi perjalanan kan. Tapi kalau kita masuk gunung ni kena ada pisau ke apa. Kalau biasanya kalau saya organize trip, kalau perjalanan pantai memang saya akan sedialah pistol, lipat tu gapo-gapo, mancing, saiter ke, tali ke. Quran kita bawa? Kita tak bawa Quran. Tapi kita mungkin bawa macam zikir-zikir kecil-kecil tu je lah. Macam mak surat, bawa kecil-kecil halu-halu je. Apa tak tahu. Paling kurang bak surat dia simple je. Lipat boleh kecil kan. Lipat kecil. Kadang macam besar ni je bak surat. Kecil je. Sebab kalau kita organize trip, kadang-kadang kita tak tahu juga malam tak berbau. Betul. Lepas tu anak buah kita ni macam-macam. Betul. Percakapan lah. Kadang kalau malam tu kalau boleh jangan galak sangat lah. Galak ni jangan excited sangat. Wah. Very happy OTD. Betul. Sebab time malam tu memang kita nak hormati persekitaran. Kadang kalau kita galak sangat memang kadang benda yang kita macam invite benda yang tak elok kan. Kenapa saya dengar Farah macam
Misti-misti ni banyak kat gunung Malaysia. Kalau kat Indonesia tu macam mana? Ada juga. Ada. Ada juga. Kalau banyak macam kat Malaysia macam kat Anda. ada juga. Macam Gunung Kinabalu ni jarang sangat. Ada. Itu mungkin sebab dia international. Ramai sangat naik pun. Ya, sebab kalau macam dekat gunung, banyak yang saya dengar daripada gunung-gunung kat Indonesia kot. Tapi kan ada satu gunung tu panggil Kawah Setas. Kawasan hitam. Kawah Setas sebab masa time mana macam bunyi agak menggila. Ya dah tahu dia lah orang kata. Gitu. Lepas tu ada cukup seram-seram masa-masa satu nak cerita banyak sangat. Banyak sangat. Kita kena ada episod seram. Lepas tu kita kena buat podcast ni Ustaz Asma Hussein seram. Asal mesti. Jadi tak apa, ginilah apabila kita masuk hutan ke, pergi ke tempat baru ke, kau tak kisahlah kat laut ke, pantai ke, gunung ke, bukit ke. Yang paling penting hormatilah alam semesta ini. Mulakan dengan doa. Lepas tu kita niat tu pergi sebab apa? Betul. Kadang-kadang bukan kita nak just OTD, happy-happy. Lepas tu orang kata-kata galau kan. Kita tengok apa, kecut perutnya. Sebab walaupun hutan simple, tapi dia ada makhluknya tersendiri. Dalam hutan dia gelap lebih cepat lah. Sebab pokok-pokok tutup cahaya kan. Cahaya tak dapat masuk kan. Jadi kita kalau contoh kat sini pukul berapa gelap sikit. Katalah pukul 7 dia lah. Pukul sultan dia gelap kan. Pukul ni tu kita dah kalau boleh kalau macam kat puncak tu kita dah balik campsite cepat-cepat lah. Pukul 6 tu dah balik dah. 6 tu gelap lah. Gelap dah. Betul. Kalau macam saya pengalaman pergi tempat-tempat yang hutan ni, dia kan bila kita dalam tu kita rasa redup je. Saya kata, mendung ke ini? Mendung apa ni dalam hutan? Sampai saya kata, cuba pergi luar tu panas cing-cing. Betul. Itulah realiti dalam hutan. Maknanya kalau kita kat luar tu mungkin pukul 7 dah start gelap, dia orang ni mungkin pukul 6 dah gelap. Satu kalau malam gelap betul lah. Ya Allah, gelap betul Saizah. Nampak ni je lah untuk ke bintang stargazing boleh lah. Mana satu lagi nak tanya, kalau mendaki ni kan kita perempuan sangat takut dengan macam binatang buas, binatang menjala. Macam mana tu? Biasanya kalau untuk perkemahan kita biasanya sekurangnya ada basic lah. Kalau kita nak berkemah kan, biar kawasan yang kita nak pasang kemah tu kita pastikan kita bersihkan dulu persekitaran tu. Persekitaran tu ada pastikan dekat atas tu jangan ada dahan-dahan ranting-ranting supaya takut jatuh dekat atas. Tiba-tiba dia terjun. Jatuh dahan ke apa-apa yang boleh menyebabkan keselamatan lah. Jadi daripada situ kita juga boleh bawa macam garam ke, spray nyamuk ke apa-apa untuk pastikan kemah kita duduk dalam keadaan yang selesa. Gitu. Tapi setakat ni Farah tak pernah jumpa lah dengan abang besar ke, abang kecil ke. Tak pernah. Cuma Farah tadi ada yang saya terperasan, dia kata kalau orang tu macam dalam keadaan sedih atau period, boleh ke hiking? Soalan popular ni. Masuk hutan kan? Saya pun pernah dalam keadaan tu juga hiking. Tapi biasanya kalau kita tahu kita period baru lagi, mesti kita jaga tu extra lagi. Maksudnya jangan kalau kita pergi terbunuh nak cuci tu pastikan memang suci betul-betul lah. Kalau boleh kita basuh bersih-bersih, kita plastik tu tebal sikit, lepas tu kita buat balik. Jangan buang merata-rata. Jangan buang merata-rata. Kalau nak tanam boleh? Tanam boleh. Tanam boleh. Memang korek. Tanam ada juga orang tanam. Tapi macam saya tak galak tanam kat situ lah. Saya memang bawa balik lah. Yelah kita tahu sebab tempat tu ada yang jaga. Ya, betul. Kita bukan percaya pada benda-benda lah ni yang mesti. Tapi kita menghormati baru sampah samping kita. Sampah. Lepas tu di samping kita ni ada makhluk lain. Betul. Lepas tu dia gini, apa-apa ni kalau boleh kita pendaki ke yang masuk hutan ke, kalau saya dalam beg saya standby banyak plastik. Sebab kalau apa-apa kita masuk kan, kita buang kat luar. Dekat tong sampah. Betul. Sebab saya antara benda yang saya sedih lah kan. Ni pengalaman saya. Saya ada pergi bercuti. Saya suka snorkeling semua kan. Masuk pulau. Malaysia semua kan. Saya punya style macam tu. Saya suka air, saya suka masuk pulau. Cuma gunung je tak berani sebab nyawa nak mutu. Saya terbalik pula. Saya takut air. Okey. Nyawa nak mutu. Kalau lah gunung tu, aku boleh tahan nyawa aku lah air. Perbezaan kita kan. Tapi saya tengok macam kadang-kadang dekat Malaysia ni,
kita suka buang sampah tau. Hmm. Dengan sampah ni, kalau zaman dulu sampah dia terurai. Macam daun pisang, daun, kalau kita makan nasi pun dalam daun. Betul, tak? So dia terurai cepat. Tapi sekarang kita kan pakai botol mineral, Wet tissue. lepas tu bekas mineral. Lepas tu kalau kita sekarang kalau period pakai pad, tak pakai tuala. Dulu pakai tuala. Masa zaman dahulu. Sebab tu kita tak ada pencemaran pad yang payah nak terurai, pampers tak payah terurai. Jadi bila saya pergi ke pulau-pulau, saya tengok pulau cantik, lawa, antara tercantik di dunia. Tapi pandang kat tepi tu penuh botol mineral. So mineral ni lah yang menyebabkan kotor. Jadi daripada tempat cantik, daripada setahun saya pergi, semakin kotor. Tapi benda ni saya nak puji lah, ada macam kalau ke Thailand, dia kan ada pulau anak juga. Dulu pulau kan milik Kedah, macam siapa dia suka pergi tu, Pulau Tipi lah, Krabi apa kan. Kalau pasang di sana, dia sangat ketat. Siapa buang sampah kena denda terus. Jadi bila kita turun ke pulau dia tu kan, kita biasa akan snorkeling, akan island hopping. Lepas tu dia akan ada satu pulau yang kita akan makan nasi tengah hari ke apa kan. Tempat dia bersih. Tak ada sampah. Jom nak dipala-tala. Tapi kalau kat Malaysia kita mungkin orang kita lah kesedaran tu. Kesedarannya. Sama juga macam kat gunung Indonesia, saya pergi, diorang kesedaran tu kurang sikit berbanding kita. Padahal kita rasa macam jauh lebih bangga sebab gunung kita lebih bersih lah. Bersih, bau tak ada, bau hanyut tak ada. Tapi bila gunung Indonesia ni, mungkin saya tahu kenapa. Sebab diorang ni di usia muda, diorang tak macam kan dengan ekonomi dan sebagainya, diorang banyak spend masa kat gunung. Cara untuk healing. Healing mereka adalah di gunung. Budak-budak kecil memang ke gunung. Budak kecil di gunung? Ya, geng-geng muda-muda umur berapa, darjah 5, darjah 6 pergi gunung. Sekolah rendah pun dah belajar hiking. Ya, betul. Bukan penduduk tempatan Bukan. Ada juga daripada luar yang pergi ke situ. Jadi saya rasa sebab tu orang dalam term orang kata mereka ni pelancong, bukan pendaki. Bila pendaki ni dia lebih bertanggungjawab dengan sikap dia. Kalau pelancong, yelah, sejarah pelancong kan kita kadang lebih daripada rekreasi. Jadi maknanya kesimpulannya, kalau kita nak menjadi pendaki, kalau untuk wanita adalah beberapa perkara kita kena jaga. Kalau kita period boleh, tapi tolong basuh bersih-bersih, bawa balik lah sebab pad kita tu tak terurai. Macam tu. Bila tak terurai, awak tanam kau lempar ke sekolah, lempar pula, apa yang berlaku? Pencemaran. Lepas tu berapa tahun pula tu kan nak terurai tu. So yang saya tengok kalau dekat gunung Indonesia kan diorang banyak pakai wet tissue. Jadi saya rasa benda tu kesian kat bumi kita lah. Sebab kalau boleh, saya pun memang tak pakai wet tissue tu. Memang kita pakai ada guna macam zaman dulu lah. Saya bawa towel kecil. Kalau kita nak pakai towel. Betul. Jadi gini, kalau saya ingat dulu zaman saya kan, kita tak banyak tuala wanita ni. Semua pakai tuala. Yang dah tahu yang nak basuh. Tu. Ada yang tanya juga, tips nak healing rawat jiwa dengan alam ada tak? Risau bila masuk dalam hutan, kita terbawa-bawa emosi. Ada tak keadaan macam tu? Lagi terlampau sedih sampai tak sedar, sampai macam mana tu Farah? Nak healing rawat jiwa dengan alam ada tak? Okay, maknanya dia nak rawat lah dalam diri nak seronok lah. Biasanya saya pernah bawa sister escape yang pertama dulu ke yang simple-simple dekat Data Beringin, ingat tak? Saya dah usaha satu. Waktu tu ramai yang first time. Dan memang ramai tengah orang kata dengan sakit kepala, bekerja dan sebagainya. Dan bila dia pergi dekat situ, sebab air ni dia macam tumbuk kita tau. Tumbuk badan-badan kita. Sebab tu air tu jatuh, dia macam merawat kita punya emosi. Tapi kita mesti juga bagi peluang pada diri kita untuk berehat. Maksudnya jangan kita tergesa-gesa. Kita cuba diam sejenak, menikmati alam, menikmati udara, dengar kicauan burung, kicauan serangga ke apa-apa. Dan waktu tu lah kita rasa pendekatan kita dengan alam tu lebih dekat. Maksudnya jangan banyak masa dengan kuha-puha, no. Tapi make sure you dengan alam tu connect.
gitu. Betul. Ha. Sebenarnya kami ada buat sudah 3 tahun ketiga dah tak cik? 3 tahun lah. Kita buat program Sister Escape Halal Love Journey. So pada tahun pertama tu kita bawa peserta-peserta pergi ke latar beringin. Taklah tinggi mana, tapi yang bestnya dia ada air terjun tak kenal tu. Dan kita pun ada modul. Betul. Dan kita suruh maksudnya hidupkan deria tangan, deria mata, deria telinga, deria hidung, dan kita tak galakkan nak OOTD melampau ni. Sebab yang pergi ke situ semuanya masing-masing ada masalah tersendiri. So bila air terjun tu jatuh, lepas tu ada juga yang macam tak berani nak pergi air terjun pada kan. Saya kata kita kata jom datang, jom pergi dengan saya. Ada juga yang tak berani. Saya kata tak apa, sekarang awak turun ke air bersama dengan saya. Lepas tu kita tepuk air. Saya suruh tepuk air, ingat tak? Tepuk air. So dia akan enjoy lah. So kita less camera lah masa tu. Betul. So itu caranya. Dan kita pun ingat dalam diri, bila kita dalam keadaan macam ni, jangan orang kata nak terlebih excited, terlebih emosi, tak payah. Kita just relax. Dan sebab tu Farah kalau pesan, jangan laju, biasa-biasa je. Sebab kalau laju, you nak kerja apa? This is you and yourself. Betul. Lepas tu kali kedua, Farah bawa kita ke mana Farah? Yang tahun lepas? Yes, kita pergi ke Gopeng. Betul. Kita Adventure sama. kita camping. Kita camping dekat tepi sungai. Semua peserta wanita. Lepas tu mak-mak orang pun ada. Saya pun mak orang. Lepas tu yang single pun ada. Lepas tu masing-masing cari jalan untuk healing lah. Lepas tu kan kita main water rafting. Betul. Dan kita juga ada modul. Yang bestnya sebelum water rafting semua orang macam kontrol. Semua orang macam Ayu-ayu kita ayu-ayu. Lepas water rafting dia punya inner child keluar. Alhamdulillah. Betul. Betul. Lepas tu tahun ni, ni kena dengar. Apa ni Farah yang terbaru kita nak gambarkan pada semua? Kita nak pergi ke Pulau Kapas. Kita punya tajuk adalah apa dah? Love Quest Islands ADC Island. ABC Island. So selama 3 hari 2 malam di Pulau Kapas, insyaAllah akan berlaku pada September. Bulan September ni. Dan of course Sister SK A Love Journey bersama dengan Ustazah Asma Hussein akan bawakan 3 modul yang best. Apa Ustazah? 3 modul. Okay. Kita akan ajar macam mana untuk pause. Yes. Lepas pause tu rediscovering and then rise with purpose. Maknanya di sana nanti kita sasarkan siapa saja boleh join. Suri rumah, orang yang single, orang yang sedang nak membina rumah tangga, sedang membangun rumah tangga, baru nak cari rumah tangga. Lepas tu orang yang mungkin terbeban dengan macam-macam kerjaya. Ada yang join kita, ibu tunggal pun ada. Sebab dia rasa dia nak circle yang bagus dan dia nak cari diri dia dan bangunkan diri dia dengan cara yang betul. Tapi kita gunakan terapi alam. Betul. Dekat sana package ni kita ambil pengangkutan daripada JT, hantar balik ke JT. Lepas tu penginapan 3 hari 2 malam pun dekat Pulau Kapas. Lepas tu kita akan ada aktiviti snorkeling, kayaking, lepas tu trekking, hiking. Yang best sebab bukanlah aktiviti yang kita susun, tapi pengalaman Ustazah. Yes, pengalaman. Yang kita nak tu Ustazah, pengalaman. Itulah saya nak cerita. Macam yang lepas tu ada seorang ni, dia dah lama tak tidur dengan Lena. Lepas tu bila kita bawa ke water rafting, malam tu kita ada pengisian, lepas tu ada barbecue dekat unggun api. So kami saling bercerita, dapat circle yang baru. Faham tak? Dalam grup wanita yang macam-macam ni kan. So situ kita ada peluang dalam circle positif. So malam tu dia tidur, dia kata lama dah dia tak tidur nyenyak. Tapi ini buat pertama kalinya dia tidur nyenyak. Masya Allah. Saya pun terkejut. Dia bangun menangis. Dia kata selama dah tak tidur nyenyak. Saya kata dia tidur dekat suasana yang orang kata bau alam. Bau betul. Tu kan faktor saya bau. Bau betul. Lepas tu duduk dalam kemah. Lepas tu sambil tidur dengar ni tau. Dengar air. Sebab dia tidur tepi sungai. Tetap bunyilah jeram-jeram tu. Rupanya dia dapat terapi, dia dapat tidur yang sama dia tak tidur lena, asyik bangun-bangun, dah lama dah tak tidur senyenyak itu. Jadi kalau awak dalam keadaan seperti yang saya sebutkan ni, join datang. InsyaAllah. All full package. Dengan aktiviti, dengan pengisian, dengan solat, dengan circle yang positif, dengan
Kita barbecue juga. Ada barbecue juga. Kita ada sunrise kan? Sunrise party. Lepas tu kita ada stargazing. Lepas tu aktiviti-aktiviti yang pelbagai. Kalau pergi sendiri pun awak akan dapat package yang dia lah nak bayar tu semua. Tapi Kadang Ustazah, kalau kita pergi sendiri, kita rasa macam biar dulu. Tapi bila kita pergi dengan orang besar, dia rasa tarikan tu tau. Yes. Sebab suka saya rasa. betul. Sebab gini, macam itulah. Ada yang tak berani pun water rafting. Awak tahu tak water rafting macam mana? Pergi terbalik tau. Lepas tu nak kena lompat lah apa, betul tak? Saya yang makcik-makcik ni pun pusing. Pusing. Itulah kita tahu skill. Sebab kita mencuba. Kalau kita tak mencuba, kita tak tahu macam mana Ustazah. Lepas ni saya pun nak pergi lagi dekat KKB tu. KKB. Tapi yang ni, yang ni snorkeling, kayaking semua. Kayak naik bukit saja. Tak hakor pun. Sejak je bukit singa nama dia. Tapi yang penting kita dapat kenal potensi diri kita. Potensi diri. Baikikan emosi kita balik dan kita cari arah hidup yang betul. Macam mana nak memulakan kehidupan kita lah. Selagi kita tak mencuba, kita tak tahu kan Zaza. Macam saya lah kan. Saya kata banyak kondisi yang saya dapat tu melalui perjalanan medium ni adalah bunuh. Jadi itu saya rasa tak salah mencuba. Cuma berani untuk bermula je. Betul. Yang penting kita pergi dengan circle yang betul. Dan bila ramai-ramai ni, dia akan rasa lebih seronok. Berjemaah tu lebih bagus. Yang penting kita ada seronoknya, ada explorers tu lah. Yang kita nak buatkan khas tu. Kita ada dua aktiviti explorers pada hari kedua. So siapa nak join boleh pergi sekarang lah. Dekat saya punya profile Ustazah Asma Hussein. Lepas tu klik dekat link 3, kat situ ada. Lepas tu nombor telefon pun ada. Kena daftar segera sebab tempat sangat terhad. Sebab apa ni meeting ni sudah penuh kan? Tapi kita nak juga siapa yang bayar deposit awal, itulah dia boleh lock seat. Sebab kita memang tak nak ramai-ramai. Kita nak pastikan kali ni mereka dapat merasai keagrapan tu bersama. Lagipun program ni tak sesuai besar-besaran. Sebab kita akan ada juga survival skill oleh coach yang profesional. Kita akan belajar kompas. Macam mana kompas kalau berlaku. Yelah tempat-tempat macam ni kita kena belajar lah survival skill. Betul. So all in one ni compact dalam satu program. Awak dapat pula pengisian bersama dengan saya dan juga Farah. Nak dapatkan kat mana, awak boleh ikutilah seperti biasa iklan kami. Dan kita kalau sampai daftar sekarang boleh bayar secara asuran. Betul. Dah sekarang dia dah sehingga bulan 9. Dan kita nak buka jugalah siapa yang memang geng-geng trip ke. Jomlah. Ini bukan sekadar sebuah trip, tapi awak akan dapat trip, awak akan dapat pengisian, awak dapat healing. Kadang-kadang kalau kawan-kawan ni kita dapat trip je. Tapi pengisian tu mungkin tak ada. Tapi ni dia bermodul. Inilah yang pelajaran yang kita nak daripada program ni adalah di mana bila kita balik tu kita dapat bawa sesuatu kan. Walaupun orang kata sedikit, tapi itulah yang dapat membuatkan kita rasa seronok. Yang paling penting lah, kalau siapa yang join saya punya program ni, kita hanya buat setahun sekali tau. Jadi balik tu you boleh gunakan formula tu untuk kehidupan seharian. Ustazah buat ni. Ya betul. InsyaAllah. Jadi kepada sesiapa nak join bulan 9, tapi awak kena daftar segera dan boleh bayar ansuran dan boleh join kami. Kan insyaAllah. Kalau yang selalunya yang geng muslimah dia macam rasa susah sangat nak cari grup. Lepas tu jangan takut. Jangan pula rasa semua orang pakai macam kita. Kita ada yang free help pun ada. Kadang-kadang non-muslim pun ada. Non-muslim pun ada join. Sebab grup kami ni adalah grup wanita yang positif. Betul. Dan saya lebih suka macam tu sebab kita nak juga tarik Gen Z ni sebenarnya. Siapa Gen Z ni boleh join kami. Jangan ingat Ustazah dengan Farah ekstrim. Jom join Kalau water rafting tu kita try 2 kali itu level 3. Cuma kita tak pergi ke level 4 KKB. Level 3 you. InsyaAllah kita nak volunteer. Takut. Yang snorkeling ni pun Masya Allah itu memang hobi saya lah. Ada orang tanya. Harga berapa? Ini kita boleh pergi dekat kita punya Nexus. Kita pun lupa nak check lagi kan. Tapi semua dah all in, cuma awak bawa kelengkapan diri awak je lah. Jangan risau nak tidur macam mana. Semua kita dah urus A to Z. Tu buat kat mana? Kali ni kita buat kat Pulau Kapas. Kita cuba kan Zazah kan. Awal-awal kita buat kat Selangor. Lepas tu kita buat kat Perak, Gopeng, dan sekarang kita yang ketiga kita akan ke Terengganu.
rendah. So next kat mana pula? Kakak jangan lepas keluar. Ada orang yang memang ikut kali pertama, kedua, ketiga. Sampai sekarang ni sampai dalam spoiler je dapat. Okey, saya rasa mungkin dah habis lah untuk podcast kita kali ini. Banyaklah cerita-cerita kita kan. Jadi mungkin Farah ada apa-apa nasihat tak kepada adik-adik di luar sana? Dan mungkin dia ada ibu juga macam Farah. Lepas tu kita pula jenis muslimah kan. Lepas tu kita ada hobi-hobi ekstrim. Ada kejayaan mungkin ekstrim. Apakah nasihat Farah kepada mereka? Okey, mungkin dalam hidup kita ni kita banyak persoalan kan Ustazah. Kadang-kadang jawapan tu tak datang segelbuk. Mungkin kita menantikan jawapan tu tapi jawapan tu tak hadir. Cuma mungkin kali ni kita cuba untuk beranikan diri untuk buat keputusan kecil, walaupun kecil tapi insyaAllah dia akan memberi impak yang positif untuk kehadapan. Macam saya katakan, saya bermula dengan Haiki. Daripada Haiki tu saya menemukan potensi dalam diri saya. Dan dari situ kita tahu apa yang kita manfaatkan diri kita untuk semua orang. Macam mana? Betul. Yang paling penting Farah ni walaupun aktif dekat outdoor, sangat disokong oleh suami. Dan Farah juga ada anak. Bukan tak ada anak. Jangan ingat Farah ni tak mengandung. Betul. Dia adalah seorang ibu yang normal. Tetapi ada aktif support system betul. Support system yang bagus lah. Alhamdulillah. Jadi kata maksudnya kita belum terlambat lagi lah nak explore kan? Tak. Kalau nak explore diri awak, jom join kita punya program kali ini. Love Quest. Kali ni kita punya tema Love Quest. Dekat mana? Pulau Kapas bersama dengan Ustazah Asma Hussein dan juga Farah daripada Sairah Traveller. So ini adalah kita punya Love Halal Journey yang 3.0. So join lah. Bila dah dekat dengan group ni, mungkin setiap sahur dah bolong je ya. Kita akan ke Thailand pula. Pasti. Ya. InsyaAllah. Mana tahu next kita nak ikut naik gunung pergi Indonesia. Sebab sebenarnya gunung Indonesia saya suka sebab dia sawanah banyak. Pemandangan diorang ni memang berbeza dengan kita. Kita banyak Padahal satu Nusantara. tapi berbeza. InsyaAllah. Dia punya pemandangan tu walaupun hiking dia tak adalah macam hardcore macam kita kadang. Malaysia lagi hardcore. Malaysia bagi saya lebih hardcore sebab kita ada hutan yang tebal kan. Jadi diorang banyak bukit macam savana. Macam tu. Jadi lebih kepada pemandangan lah dekat sana. Masya Allah. Okey, jom join kami. Jangan lupalah sentiasa bersama dengan podcast antara kita. Siapa yang nak tahu bila kita nak upload ni, kita akan upload dekat YT pada setiap Jumaat. Ini episod ke-10. Dan kalau siapa-siapa ada cadangan pada minggu depan untuk kita bawa tajuk apa-apa, sila cadangkan juga. Dan yang paling penting, teruslah support kita, betul tak ya? Dan kami akan sentiasa membawa tajuk-tajuk yang terkini lah untuk anda semua. Dekat mana? Podcast antara kita. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Bye. Okey, settle. Sianlah pula dekat kita punya view hari ni. Kita ada masalah internet. Minta maaf lah ya. Tak apa. Tapi siapa yang nak dengar balik boleh dengar dekat YT. Kat YT. Dengar pun dah excited. InsyaAllah teringin nak join. Jumpa circle baru, circle best. Siapa yang join saya nanti, memang saya memang suka. Cuma saya gunung-gunung yang tinggi je saya tak berapa nak berani. Tapi kalau hal lain tu saya buat je selagi boleh buat lah. Ustazah tahu tak nanti ada ni dive diving yang punya dia punya event besar-besaran. Dia orang ada tak lama lagi nanti saya share. Sebenarnya ni sebenarnya gini, saya dulu pernah tawarkan untuk buat CG diving professional. Sebab saya kata kat Malaysia ni tak ada ustazah yang boleh lead orang lain dah. Suami saya tak bagi. So sebab tu kalau yang macam diving macam 30 meter ke bawah ke 40 meter ke bawah ke, dia starting 30 meter kan. Tu saya tak buat sebab yelah suami tak bagi, biarlah. Kita pergi start kat snorkeling je lah. Jadi suami tak bagi macam mana? Ustazah tu saya bawa balik je ke Sungai Pisang. Sungai Pisang tu sekadar trekking lah. Tapi saya duduk tengah hitai tu tahu. Lata berugut.
dekat Negeri Sembilan. Oh, Dia bukan water rafting, dia bukan water rafting ni. Dia body rafting. body. Saya try body rafting. Okey, yang tu saja saya. Yang tu memang kita rafting pakai body kita. No, dia mana ada pakai ni. Dia kena lah sebab ada orang tak boleh berenang kan. Saya tak boleh berenang tau. Sebab tu Farah kena tolong aku. Okey, jadi setakat tu sajalah kita malam ni. Terima kasih Terima banyak. kasih nak join tu. Jadi podcast dah betul ni kita dah biasa dah. Okey. Jadi minta maaf banyak lah, lain tak elok naik, lepas tu jadi turun, naik, turun, minta maaf banyak Tak tahulah kenapa line kita malam ni tak apa okey. Okey. Terima kasih semua. Ada je Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih untuk malam ya. Terima kasih.